again. Assalamualaikum semua. Saya akan tidak sama datang kembali ke channel Kena Cyber Hack. Hari ini saya akan bersih WBA Beyblade. Oh, nice. Dah lama tapi dia daripada Indonesia saya beli. Okay, sebelum saya buka dia, boleh dah subscribe dan komen video shop. Okay. Saya ada gunting jumpa. Okay. Down sikit. Okay. Nice. Ni barang lama ni. Saya beli barang lama. Okay. Dapat apa ni? 135 meter sharp. Dan edis defense. Untuk bahasa original dan untuk part-part yang Beyblade aku kita pasang. Okey, jom kita buka apa lagi. Wah, nice. So saya dah siap Phoenix. Saya pasang dia. Ni part original Takara. Saya pakai fake je fake penempat. Okey, ni dia. Ni part yang DIY saya buat dengan original Takara. Okey, jom kita pasang dulu. Setelah saya ambil kunci dia. Okey, ni kunci dia. Saya buka. Okay. Masuk ni. Oh, ni part dia betul-betul ni. Oh, nice. Okay, masuk. Part dia sama dengan ni. Let's go to the metal shop. Sekejap. Kunci. Okay, nice kunci. Nanti kejap kita test dia. Dan ni AD145 untuk pakai Aries dan defense. Defense ni untuk boleh pakai dekat ni lah, dengan Capcom dengan Yonder Hybrid apa ada. Ni part bahasa original dengan ni kot. Susah dibuka. Okay, nice. Ini spin ni. Ini bawa macam Takara. Kita ada yang fake. Ni untuk part-part yang nak ni. Okey, sebab saya nak ni saya nak ni boleh pakai kat link untuk defense untuk kena Capcom nanti. Okey, sebab saya nak kita nak tutup ni. Okey, bye semua. Jangan lupa like dan subscribe dan aplikasi buka. Okay, bye.